Orang beli kucing tapi orang sepak-sepak kan. Masih sebelah je bang. Sini ke sini? Ada pipe. Okey. Panjang umur dia. Jatuh kucing juga. Betul tu. Ibu dia ada sebelah nunggu Macam tadi. ni. Berapa ekor? 2. Seko. Ni seko ni. Okay, kita ada 15 kucing di sini kucing. Hari tu ada 2 ekor dengan seekor, tak tahu dah mati ke. Kau dah tak tahu? Ni bawah. Tapi ada seekor ambil tadi. Dan Ligau tu. kucing kat dalam ni. Hari ni apa? Ada hidup tadi. Ini. Dekat atas tu. Kita tak masuk atas tak? Tak masuk. Oh ni. Oh kat sini. Ha? Kau malah kenapa? Tu boleh bang nak keluarkan tapi kena Potong lah. potong sikit ah. Boleh potong nanti repair dia boleh kan macamnya. Orang beli kucing tapi orang sepak-sepak kan. Masih sebelah je bang. Sini ke sini? Sini. Dia kat bawah ni. Ni tak ada dah tahu tengok. Bawah. Bawah tu. Tu nak di bawah sana tu. Ha? Di bawah sana. Ni. Yalah sebab ini dia punya laluan suara. Dia punya badan di bawah. Ni tak ada kena potong bawah tu. Ya di sana tu. Bawah sana tu ada. Ya di sana tu. Ini Minhal dia lepak sana. Keluar sana. Lawan ni. Air dia ni keluar mana? Air ni. Tak dengar antara dua part. Kalau tangkut dia mesti tumpat sini. So, boleh buka nak dia punya Ha? pakai di atas. Untuk sampai di tunggu. Dia di bawah, ada di bawah sana. Ha, betul. Suara saja naik sini. Sebab ini dia punya keluar dia punya ni kan. Kan ada kucing tu. Kalau kita Ni tak ada ni. Lubang air tu. Ha? Ekor ni ekor ni. di bawah tu. Bawah. Ni paip tu keluar ke longkang ke bang? Ni paip tu selalu keluar ke longkang. Ha? Tembak sini. Tapi kalau tembus air mati kucing tu. Tidak. Ha? Kita just nak buat macam kalau lalu air kita just flushing dia. Kita keluar, kita bukan nak lemaskan dia. Kita flush bagi dia keluar. Sebab Kalau sumbat, kalau dia sumbat mungkin mati lah. Tu tengok dengar bawah tak? Dengar je? Dia pun Kalau dia sangkut dekat sini tadi dengar, kalau potong yang ni dia tidak sangkut tu bang, dia di bawah tu. Dia jatuh bawah. dah jatuh bawah dah. Terpaksa lah kena sebab plastik biasa lah. bawah ni dia, yang ni dia tak ada sengat, akan jatuh dan bawah ni lah Terpaksa plastik. dia memang di bawah sebab suara dia Ni paip apa dia bang? Paip ekor nak? Terpaksa plastik lah. Nasib lah kalau dia panjang umur, bukan kucing saya pun kucing orang. Sepak-sepak. mungkin boleh Itu nak buat report tu orang kena buat report bagi dengan persatuan penduduk kan.
Orang bela kucing kat luar. Kalau nak bela kucing dalam rumah lah. Dia melepas kan. Lepas. Dan 3 ekor saya ambil simpan dalam rumah. Macam orang. Sampai penuh. Ni datang lagi. Rumah kosong tak salah. Bising lah anjing ni. Sejak anjing kokam. Tu anjing orang lah. Ambil sebelah. Sangkut kat sini tu. Batu je batu. Ayo. Sangkut Biar. dekat. Sangkut dekat palang apa? Pal. Tak, kita pakai phone. Kita pakai phone nak bagi bunyi kucing. Oh, bunyi Ah. Aku dapat tolak tu. Pusing dan benda. Ni takut ni. Tengok atas. Tengok atas. Dia ada. Atas tak ada. Klip tak? Ha? Kena angkat ni. Mana ada klip? Lama tu. Tak boleh angkat. Macam mana angkat? Oh dah. Sangkut di situ. Dah. ada angkut kat situ. Alhamdulillah. Okey. Oh, dia sangkut yang pipe ni. Baik ada pipe. Okey. Pusing. Panjang umur dia. Dia tu kucing juga. Betul tu. Ibu dia ada sebelah nunggu Macam tadi. ni. Berapa ekor? 2. Seekor. Ni seekor ni. Ekor mati lah tu. Tak mana dia. Bagus pula kau landing kan? Sangkut situ. Kau rehat. Kau rehat tu. Tu sangkut di ni lah. Takut dia. Dia Seekor lagi ada? Lemah. Tak nampak seekor ni. Lemah. Ada? Seekor tak nampak. 2 ekor ke? 2 ekor, ada 2 ekor. Eh. Kena gigit anjing lah. Oh sudah. Ha? Batam ni beli nak tali Ha lah. ah, tamu tu je. Dia menyambung. Hujan kan banjir pun sebelah. Jadi dia tahu tak dia. Allah. Jadi tahu ni dia. Tahu ni. Apa dah? Tu benda. Ha? Tu baik ni. 4 ekor ni. Oh, baik ekor. Ada kucing ke? Ha? Anjing takut. Dia panjat tak masuk. Ha? Anjing barang. Hello? Ha tu. Hello, sir. Ada kucing masuk dalam rumah takut anjing gigit. Oh. Anjing tu ada. Dia dah selamat dah seekor lagi. Saya pun tak tahu. Saya rasa seekor tu tak masuk. Dia pergi tempat lain ke. Dia tengok seekor tu dah masuk. Dia lari ke kan. Ada kucing. Ada kucing. Ada gigit ke? Boleh ikat lah. Dah ikat lah. Dah ikat dah. Okey.
Okay aunty, thank you. Duduk sini ni lah. Takut. Bagus lah. Yang akan berdarah ini. Okay, selesai. Alhamdulillah kes kucing dalam saluran air selesai.